Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar saudara penonton yang beriman? Kita bertemu sekali lagi dan kali ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk yang ada kaitannya tentang profession kita. Mungkin ada orang yang melibatkan diri di dalam profession yang akan Ustazah sebutkan satu persatu. Tajuknya ialah usahawan terulung. Siapakah yang Ustazah maksudkan ini? Sebagai usahawan yang terulung, namanya sentiasa meniti di bibir. Banyak contoh yang dapat kita ikuti untuk menjadi usahawan yang berjaya. Bukan sekadar di dunia, tetapi usahawan yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Kita nak tahu bagaimana beliau menceburkan diri di dalam bidang usahawan ini. Adakah ketika usianya 20-an, 30-an? Rupa-rupanya insan yang Ustazah maksudkan ini ialah Nabi Muhammad SAW. Ia bermula secara kebetulan sahaja ketika baginda berumur 9 tahun, dijaga pula oleh bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Bila Abu Talib ini pada suatu hari bersiap-siap untuk pergi ke Syria membawa barang-barang dagangannya. Jadi sebagai anak yang masih kecil lagi, ya, Nabi Muhammad SAW rasa sedih, rasa sunyi. Dah lah mula-mula dilahirkan sebagai anak yatim. Bapanya Abdullah meninggal dunia. Tak lama pula selepas itu, ibu yang dikasihinya Aminah juga meninggal dunia. Dijaga pula oleh datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pula tak lama selepas itu juga pergi menyahut seruan ilahi. Jadi sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, diwasiatkan kepada Abu Talib ini untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Talib nak pergi berniaga, lama pula takkan nak tinggal Nabi Muhammad SAW seorang diri. Jadi apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad cuba memujuk bapa saudaranya ini, dia nak ikut bersama-sama. Pada mulanya Abu Talib enggan membawa Nabi Muhammad kerana perjalanan ke Syria ini akan menempuh perjalanan yang sukar. Macam mana nak bawa anak kecil umur 9 tahun ni? Tak boleh nak bawa lagi. Oleh kerana Nabi Muhammad pandai memujuk. Pujukannya ini diterima oleh Abu Talib. Abu Talib membawa Nabi Muhammad SAW ikut ke Syria, berniaga bersama dengan beliau. Tapi sayang 1000 kali sayang, ya, usaha mereka ini, perniagaan mereka ini gagal. Biasanya, ya, kalau orang yang bisnes ini, dia tahu ada kala kita untung, ada kala kita rugi, tapi perjuangan hidup mesti diteruskan, bangun daripada kegagalan. Jadi selepas itu Abu Talib tak naklah bagi Nabi berniaga lagi. Bila tak nak bagi Nabi berniaga lagi, mereka tak ada duit, mereka mengalami kesempitan hidup, mereka miskin. Nak tak nak, pada suatu hari Abu Talib memanggil anak saudaranya, lalu ia meluahkan isi hatinya. Apa yang diluahkan oleh Abu Talib ini? Wahai anak saudara kesayanganku Muhammad, kita sekarang ni tengah teruk, nak makan pun duit tak ada. Kita ni miskin nak, kita ni kesempitan hidup. Jadi tidak ada cara lain. Saya dengar ada seorang usahawan wanita yang cantik jelita. Usahawan wanita ini merupakan seorang wanita janda. Dia memerlukan hikmat pemuda-pemuda daripada kabilah kita. Apa kata nak, kamu pergilah berkhidmat dengan Khadijah ini. Mudah-mudahan dia dapat memberi tawaran yang baik kepada kamu. Bolehlah apa yang ditawarkan oleh Khadijah itu kita jadikan sebagai wang untuk kita belikan makanan. Pergilah nak. Sebaik saja Muhammad SAW mendengar bapa saudaranya Abu Talib berkata seperti itu, timbul rasa simpati. Jadi Nabi Muhammad dia panggil kepada Abu Talib ni, bukan dia panggil bapa saudara, pak cik ke, tidak. Dia panggil, baiklah wahai ayah kesayanganku, kalau ayah nak saya berkhidmat dengan Khadijah, usahawan wanita ini, sekarang juga ayah bawalah saya pergi bertemu dengan beliau. Saya sanggup kerja, walaupun kerja itu sangat berat, sangat susah. Tenang hati Abu Talib, seronok dapat anak saudara yang amat memahami keperitan hidup yang mereka tempuhi. Jadi selepas itu Abu Talib bawa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan
Khadijah. Sebelum bertemu dengan Khadijah, kalau kita nak tahu, jiwa berniaga ni memang dah sebati dah dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi merupakan kaum Quraisy. Ayahnya, ibunya merupakan kaum Quraisy, kaum yang ternama, kaum yang terkenal. Bila kita sebut tentang kaum ataupun bangsa Quraisy ini, perkataan Quraisy ini ia berasal daripada qarasya yaqrushu. Apa maksud qarasya yaqrushu? Qarasya yaqrushu ini bermaksud mengumpul. Orang yang suka mengumpul harta melalui perniagaan. Bapa Nabi juga merupakan seorang businessman. Datuk Baginda juga merupakan seorang usahawan yang berjaya. Jadi bakat bisnes ini memang dah ada dah dalam jiwa Nabi. Patutlah umur 9 tahun dah berniaga. Kita anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, imbas balik. Umur 9 tahun kita duk buat apa? Mungkin umur 9 tahun kalau yang perempuannya duk main masak-masak ke, ya. Tapi zaman sekarang ustazah mana ada masak-masak ustazah, ada game lah ustazah, ada cyber cafe lah. Oh, canggih manggilnya sekarang ni. Mungkin anak-anak laki-laki tengah duk main bola ke, panjat pokok tak boleh turun ke, tengah main layang-layang ke, tengah main gasing ke. Itu kita, masa kita daripada kecil ni kira nak seronok je. Tapi Nabi Muhammad SAW daripada kecil lagi dah mengembala kambing, daripada kecil lagi dah susah, ya, daripada kecil lagi dah tahu nak cari rezeki, kerana Nabi faham sabda baginda, tis'atu asyar minar rizqi fit tijarah, 9/10 daripada sumber rezeki itu datangnya daripada perniagaan. Jadi kita nak tengok bagaimana cara Nabi berniaga, dan selepas ini Ustazah akan berikan tips bagaimana nak jadi usahawan yang terulung seperti mana junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebaik saja baginda sampai di rumah Khadijah, ketika itu Abu Talib menyuarakan hasrat hatinya, ini anak saudara saya dengar kamu wahai Khadijah memerlukan hikmat dan tenaga daripada pemuda-pemuda, daripada orang lelaki. Apa kata ambillah anak saudara saya ini bekerja, dia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, dia akan taat segala perintah kamu. Apa jawapan yang diberikan oleh Khadijah sehingga Abu Talib pun merasa gembira, Nabi Muhammad pun merasa gembira, kerana ada satu offer yang very very special yang ditawarkan oleh Khadijah kepada baginda. Apakah offer tersebut? Kita ikuti jawapannya selepas ini. Pastikan penonton yang budiman, apakah offer ataupun tawaran yang istimewa yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu jawapan yang diberikan oleh Khadijah kepada bapa saudara Nabi Abu Talib, saya gembira, saya akan mengambil anak tuan ini bekerja dengan saya, kerana sebelum ini namanya memang selalu saya dengar beliau merupakan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, amanah, jujur. Saya dah selalu mendengar nama beliau, cuma saya belum bertemu lagi dengan orangnya. Rupanya sambil cakap macam tu, jauh dalam sudut hati Khadijah berkenan pula tengok Rasulullah SAW. Rupa ada, ya, akhlak pun bagus, cuma al-fulus je tak ada. Jadi kalau nak cari jodoh jangan al-fulus saja tebal, tapi perangai, ya Allah, Masya Allah, yang tu tak nak, ya. Jadi Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, saya akan beri tawaran kepada kamu 2 kali ganda, lebih baik lagi daripada yang saya berikan kepada orang-orang di dalam kabilah kamu sendiri. Jadi Nabi terima, Abu Talib pun terima. Jadi perdagangan pertama yang mereka bawa ialah diikuti dengan pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Nabi diamanahkan untuk menjadi ketua perdagangan. Maknanya ketua dalam bisnes ini ialah diketuai oleh Nabi sendiri. Membawa barang dagangan diamanahkan kepada Rasulullah SAW. Pergi ke mana? Pergi ke tempat yang jauh tu. Pergi ke Syria. Jadi bila bawa barang dagangan ini, Maisarah, pembantu Khadijah ini, perhati je panggil Rasulullah SAW. Ya Allah, bagusnya, pandai hormat orang, bersopan santun, berbudi bahasa. Kemudian bila sampai ke tempat bisnes mereka ini, jual barang dengan jualan yang baik, tak ada nak sumpah-sumpah, ya, tak ada nak tipu-tipu orang, tak ada nak timbangan palsu. Oh, belilah barang saya ini. Oh, barang saya ni memang cantik, barang saya memang bagus. Jangan beli barang orang lain tak bagus. Dia tak cakap macam tu, sebab rombongan perdagangan bukan
bukan rombongan mereka saja, ada lagi rombongan yang lain. Tapi dengan jujur, dengan amanah, Nabi Muhammad SAW memperdagangkan barangan dagangan yang diamanahkan oleh Khadijah. Kemudian Mak Sarah tengok lagi, apabila ada orang Yahudi nak beli barang dagangan Rasulullah SAW, mereka nak menguji Nabi. Apa yang mereka uji? Saya nak beli barang kamu, tapi kalau kamu nak saya beli barang kamu ini, kamu kena sumpah dulu dengan nama Tuhan saya, Lata dan Uzza. Nabi Muhammad SAW berkata kepada lelaki ini, tak apalah, untuk saya bersumpah dengan nama berhala-berhala kamu, dengan nama Tuhan-Tuhan kamu, sama sekali tidak akan saya sumpah. Kamu nak beli pun tak apa, kamu tak nak beli pun tak apa. Jadi Nabi SAW tidak menjual kehormatan dirinya kerana wang, tetapi Nabi tetap mempertahankan maruah dan kehormatan dirinya. Jadi rupa-rupanya sekembalinya Nabi beserta dengan rombongan perdagangannya, Maisarah sebagai pembantu Sayyidatina Khadijah datang bertemu dengan Khadijah. Dia cerita daripada A sampai Z. Bukan dia cerita keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda saja, tapi dia cerita dia asyik puji Rasulullah SAW. Dia pujilah sebab dia tengok tuan dia Khadijah ni dah lama menjanda, ya. Khadijah ni dah 2 kali menjanda, banyak pinangan yang masuk, ya. Orang yang kaya raya, orang yang ada nama, orang yang ada pangkat, tapi Khadijah tak nak terima pinangan mereka. Mungkin Khadijah sedang menanti pinangan daripada Rasulullah SAW. Dan apabila Maisarah cerita tentang kebijaksanaan Nabi, amanah Nabi, Nabi pandai mengurus dan mengolahkan perniagaannya, bukan dekat Syria saja, selepas itu pergi pula ke tempat-tempat yang lain, dapat keuntungan berlipat kali ganda. Nabi pula datang bertemu dengan Khadijah. Yalah, bila kita dah diamanahkan, kita kena cerita, ni berapa modalnya, berapa untungnya. Nabi cekap kira, Nabi pandai mentadbirkan perniagaannya. Dan ketika itu Khadijah beri hadiah kepada Rasulullah SAW seekor unta yang besar. Dahlah besar, sihat pula tu. Dahlah sihat, bunting pula tu, ya. Jadi punya seronok Nabi Muhammad SAW bawa balik unta yang sihat, yang bunting itu, bagi kepada bapa saudaranya Abu Talib daripada unta yang seekor ini. Akhirnya unta ini dapat anak, berkembang biak. Mereka ada rezeki. Kerana apa? Berkat daripada usaha dengan tangan sendiri, berkat daripada mencari rezeki yang halal, berkat jujur dan amanah. Akhirnya tak lama selepas itu, oleh kerana dah lama Nabi berniaga dengan Khadijah, akhirnya Khadijah terpaksa menyuarakan isi hatinya kepada sepupunya yang bernama Nafisah. Disuarakan hasrat hatinya, wahai Nafisah, saya rasalah saya berkenan dekat Rasulullah SAW, tapi saya tak tahulah, saya takut saya bertepuk sebelah tangan saja. Saya dah okey dah, tapi bagaimana dengan Rasulullah SAW? Maka kata Nafisah, memang kawan baik dengan Khadijah, sepupu pula tu, tak apa, engkau serahkan kepada saya, biar saya yang menguruskan perkara ini. Apakah yang dilakukan oleh Nafisah? Tanpa membuang masa, Nafisah pergi ke rumah Rasulullah SAW. Bila Nafisah pergi ke rumah Rasulullah SAW, sebagai orang tengah, bukannya cakap direct saja. Ni saya datang ni nak bagi tahu Khadijah suka dekat kamu. Kamu suka tak dekat Khadijah? Oh, orang tengah tak boleh macam tu. Orang tengah kena pandai. Macam orang kita lah, ya. Bila dia nak pergi merisik tu, ya Allah, siap pantun lagi, nak petik bunga lah, kumbang lah apa. Kadang-kadang tak apa nak faham pun ada. Jadi itu orang tengah. Sebagai orang tengah, Nafisah nak test Rasulullah SAW. Apa yang ditanya oleh Nafisah? Ya Muhammad, kamu ni umur 25 tahun. Umur 25 tahun ni sebenarnya memang sesuai kalau kamu nak kahwin. Kenapa kamu tak kahwin-kahwin lagi sampai sekarang? Itu cara Nafisah memulakan ucapannya. Kata Rasulullah SAW, memanglah saya ni nak kahwin. Bohonglah kalau saya kata saya tak nak kahwin. Biasalah, ya, Allah ciptakan
Lelaki perlu kepada perempuan, perempuan perlu kepada lelaki. Bukan perlu ni nak berdating-datingan, bukan perlu ni nak berdua-duaan, tak boleh. Nabi mana ada dating-dating dengan Khadijah, tapi hari ni bila ada laki-laki perlu kepada perempuan, perempuan perlu kepada laki-laki, dia dating pula. Bila dating siap belek-belek kuku lagi. Masa belum kahwin sempat belek kuku. Bila dah kahwin, ya Allah, kuku pun tak sempat nak belek. Bila berdating tu bukan main lagi. If you go, I miss you. If I go, you miss me. If you don't go, I touch and go. Yang ni kita tak nak. Sebab apa? Sebab cinta Nabi adalah cinta sejati, cinta yang suci. Nabi tak pernah buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata, siapalah yang nak dekat saya ni rupa biasa je. Saya ni miskin pula. Kalau bahasa kita, mungkin kita tambah sikit. Saya ni semekin, makan semekut, tidur semejit. Lebih kurang macam tu lah ya. Jadi Nabi kata Nabi merupakan orang yang miskin. Siapa yang nak kepada Nabi, tiba-tiba kata-kata daripada Nafisah menyebabkan Nabi terkejut. Apakah yang diungkapkan oleh Nafisah? Kita ikuti jawapannya seketika nanti. Alhamdulillah, kita sambung kembali cerita yang terhenti seketika tadi. Apa kata Nafisah kepada Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan Nabi terkejut pun ada, seronok pun ada, gembira tak terperi ya? Kata Nafisah, ya Muhammad, kamu nak tak kalau ada seorang perempuan yang boleh menyelesaikan masalah kamu? Ia merupakan seorang wanita yang walaupun umurnya 40 tahun tetapi nampak muda, jelita, kulitnya bersih, digelar sebagai At-Tahirah, wanita yang suci. Dan wanita ini merupakan usahawan yang berjaya, kaya pula tu. Tercengang Rasulullah SAW sambil terfikir, sebab dia tak fikir yang Khadijah akan suka kepada dia. Sebab dia tahu dia tak layak nak digandingkan dengan Khadijah. Dia miskin. Khadijah jauh berbeza dengan Rasulullah SAW. Siapakah wanita yang engkau maksudkan wahai Nafisah? Nafisah senyum saja. Kata Nafisah, wanita yang saya maksudkan ini ialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dia dah lama terpaut dengan akhlakmu. Maka apakah jawapan yang akan engkau berikan kepada Khadijah? Kerana Khadijah amat suka kepada kamu. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Nafisah, macam mana nak jadi ni? Saya jauh beza dengan Khadijah. Tak apalah, yang pentingnya engkau setuju ke tak setuju? Nabi pun teruslah cakap setuju ya. Kalau engkau setuju, serahkan segala urusan yang bakinya kepada aku. Jadi Nafisah balik menyampaikan kabar gembira ini kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah rasa seronok sebab dua tangan telah bertepuk. Bukan sebelah tangan saja bertepuk, nanti tak jadi. Akhirnya bukan Khadijah yang pergi meminang Rasulullah SAW. Akhirnya urusan peminangan dan urusan perkahwinan ini dilakukan oleh kedua-dua bapa saudara mereka. Sebelah Nabi Muhammad, bapa saudara Nabi Muhammad yang melakukan urusan ini. Sebelah Khadijah, bapa saudara Khadijah yang melakukan urusan peminangan ini. Akhirnya dua merpati ini disatukan sebagai pasangan suami isteri yang sah. Ketika itu umur Khadijah 40 tahun tetapi masih muda terang-tang-tang. Sedangkan Rasulullah SAW umurnya 25 tahun. Jarak umur tidak ada penghalang bagi mereka kerana mereka merupakan pasangan yang serasi, pasangan sehati dan sejiwa. Sebaik saja dilangsungkan perkahwinan ini, Nabi Muhammad SAW dapat melayari bahtera perkahwinannya dalam keadaan aman, dalam keadaan bahagia. Inilah lambang isteri yang solehah, wanita sejati. Ketika Nabi hidup bersama dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, mereka dikurniakan 7 cahaya mata, 3 lelaki, 4 perempuan. Tetapi Nabi lagi sekali diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga-tiga anak lelaki baginda semuanya meninggal dunia ketika mereka masih kecil lagi. Hanya tinggal bersama Nabi dan Khadijah 4 orang puteri-puteri Rasulullah SAW. Dan ketika bersama dengan Khadijah, Nabi hidup di rumah yang biasa sahaja, di rumah yang simple sahaja. Dan rumah Nabi bersama dengan Khadijah ini terdiri daripada 4 buah bilik. Bilik yang pertama untuk Nabi bersama dengan Khadijah, bilik untuk suami isteri. Bilik yang kedua ialah untuk anak-anak perempuan baginda kerana Nabi anak-anak lelakinya sudah meninggal dunia. Bilik yang ketiga khusus untuk Nabi melakukan ibadah kepada
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bilik yang keempat, bilik yang seterusnya, bilik tetamu khusus untuk Nabi menerima tetamu, dan Nabi tinggal di rumah ini bersama dengan Khadijah dengan bahagia, dengan tenangnya, sehinggalah Nabi SAW pada suatu hari berhijrah ke Madinah dengan dibantu perjuangan yang hebat ini oleh isteri salihah, tidak lain dan tidak bukan iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Seronok dengar cerita Nabi bersama dengan Khadijah. Cerita dah sudah. Jadi bagaimana kalau kita nak melahirkan usahawan yang terulung seperti ciri-ciri usahawan yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam? Ikutilah beberapa tips yang terakhir daripada saya. Yang pertama sekali, jujur dan amanah. Nabi berjaya. Ya, perniagaan Nabi pun bertambah maju, keuntungan berkali-kali ganda. Nombor satu, amat-amat penting, jujur dan amanah, kerana Nabi SAW telah bersabda, "At-tajirus saduqul amin tahta zillil arsh yaumal qiyamati." Seronok bila kita dengar hadis ni, bila businessman, businesswoman dengar hadis ni, ya Allah, lagi semangat. Tak apa, kita gagal, bangun daripada kegagalan, kerana Nabi telah bersabda, peniaga-peniaga yang jujur dan amanah, mereka ini akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, peniaga-peniaga yang jujur dan amanah, mereka ini akan berada di dalam syurga bersama dengan siddiqin, syuhada, dan juga para nabi. Itu yang pertama. Pastikan jujur, pastikan amanah, jangan tipu orang, ya. Yang kedua, kalau kita nak menjadi usahawan yang terulung, ialah kalau kita sebagai bos, kalau kita sebagai majikan, kita ada pekerja, kalau kita nak berkat bisnes kita ini, yang kedua, beri upah kepada pekerja dengan segera. Jangan gaji bulan ni lagi 2-3 bulan baru dapat. Keringat mereka kita dah perah, seperah-perahnya, kesian menitik keringat ni. Jadi dah habis kerja, kalau nak ikut garis panduannya, habis kerja sebelum peluh kering, kata Nabi, bagilah upah. Tapi kita hari ni kita ada agreement, ada orang yang dapat gaji hari, ada orang yang dapat gaji bulan. Pendek kata, sebagai majikan, jangan abaikan upah ataupun gaji kepada pekerja-pekerja kita. Nanti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pekerja kita kerja lebih sikit, bagilah lebih sikit. Kita ada lebih, kita bagi lebih. Kita cukup, kita bagi cukup-cukup sahaja, ya. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menipu timbangan. Ini kalau orang yang berniaga, yang kena timbang kilogram ke, kena timbang, kena ukur ke, kalau kain meter dan sebagainya, jangan tipu di segi timbangan. Tak cukup 1 kilo, dia dah kata 1 kilo dah. Dia tipu dekat timbang dia tu. Ataupun kain tak cukup 4 meter, dia potong 3,5 meter. Tailor marah dekat kita sebab kain tak cukup. Rupanya kita beli dekat orang yang al-penipu. Jadi jangan jadi orang yang penipu. Di dunia terlepas, selamat. Tapi duit yang kita dapat tu tak berkat, di hari akhirat nanti akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, sebagai usahawan kita ada duit, sebab kita dapat duit tiap-tiap hari, kan. Orang yang bisnes tu seronok buat bisnes sebab duit nampak tiap-tiap hari. Jadi bila duit dapat tiap-tiap hari, ingat nombor 4 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbelanjalah secara sederhana. Jangan baru saja dapat gaji, ya, tiba-tiba hari itu juga habis, hari itu dapat gaji, hari itu juga habis. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jangan kamu berbelanja dengan boros. Dan di dalam ayat Al-Quran juga Allah saban kali memperingatkan kita, orang yang boros, ya, ialah orang yang terdiri daripada member syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Yang kelima, Nabi pesan dekat kita, walaupun nombor 5 ni Nabi tak buat. Sebab apa Nabi tak buat? Bukan kerana Nabi cakap tak serupa bikin, no. Nombor 5 Nabi pesan kepada kita, menabunglah untuk keperluan di masa susahmu. Nabi tak pernah menabung. Kenapa Nabi tak pernah menabung? Sebab Nabi tak pernah simpan duit Nabi pun. Ada, Nabi tolong orang susah, Nabi tolong orang miskin, Nabi tolong anak yatim. Makanan yang ada hari ini, Nabi tak sempat nak simpan untuk keesokan harinya. Maknanya Nabi makan sikit saja. Sampai Nabi nak wafat, sahabat berkata Nabi tak pernah kenyang makan roti, tak pernah kenyang makan daging. Patutlah Nabi tak ada masa, tak ada duit untuk menabung, sebab semuanya Nabi dermakan, Nabi sumbangkan. Nabi merupakan seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Tapi Nabi pesan kepada kita, duit perlu simpan untuk di masa susah. Yang keenam, Nabi pesan kepada kita, hindar diri daripada hutang. Kerana hutang ini kita akan rasa susah di dunia, susah di hari akhirat. Kalau kita banyak hutang,
bagaimana kita nak masuk ke dalam syurga. Orang yang mati syahid kalau hutang pun rohnya berada di awang-awangan. Dan yang terakhir sekali, pesan Nabi kepada kita, carilah rezeki yang halal, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 7 tips, walaupun banyak lagi tips yang lain untuk menjadi usahawan yang terunggul. Kalau nak elakkan diri daripada hutang, pesan daripada saya yang dipesankan oleh para ulama, rajin membaca surah Al-A'raf ayat 54. Allah akan jauhkan kita daripada hutang dan Allah akan berikan rezeki kepada kita daripada segenap penjuru. Sehingga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.